terletak di jalan utama sekitar Rembau. Terdapat satu masjid yang kelihatan baru dan baru siap dibina. Masjid Karya Bongek, daerah Rembau. Betul-betul terletak di tepi jalan utama. Terdapat ruang parkir kenderaan, tempat tahan yang luas. Kelihatan cat dan bumbungnya berkilat seperti baru sangat siap. Terdapat rumah pam di belah kiri seperti cooling tower untuk supply aircon kepada masjid. Sini adalah jalan masuk ke bahagian masjid. Terdapat tempat duduk dan tandas lelaki. Sana terdapat tandas wanita, tempat duduk wanita, dan ada water dispenser di sana. Ruang wuduk. Tandas lelaki yang ceria dan bersih. Dapat jamban cangkung. Dapat juga tandas OKU. Dan di bahagian sini laluan atau kaki lima menuju ke ruang solat utama. Dari bahagian sisi masjid terdapat ruang koridor luar dan pintu masuk menuju ke ruang solat utama. Dan di belakang ni adalah bahagian muslimah. Ini adalah QR untuk sumbangan secara online Masjid Kampung Bongek QR. Jikalau diperhatikan, ruang solat utama masjid ini tidaklah besar mana pun, menempatkan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 saf sahaja. Tapi aircon ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan deretan kipas yang banyak. So memang sejuk lah. Untuk kat depan ni 9 dan dekat belakang ni ada 1, 2, 3, 4, 5 saf lagi.
Dan ini mungkin ruang untuk muslimah. So kalau korang datang area Rembau ni, bolehlah datang ke masjid ini.